You gimana? Pergi toilet? Oh, Hindu lah. You apa toilet tak ajak pun? Faham kau? Orang kahwin kan? Seronok. Mana ada orang seronok kahwin? Ada orang seronok kahwin? Tak ada. Yang ramai seronok nak kahwin. Seronok dah kahwin, mana ada tengok muka menanggung. Nampak? Mana ada? Tak ada lah. Yang ramai seronok nak kahwin ni. Nanti datang jangan lupa tau. Esok, Sabtu, ada pukul 11 dah boleh datang dah. Ada jamuan apa semua kan. Tapi dalam pukul 3 saya dah tak ada dah. Outdoor. Baring-baring kat jalan kita api, ambil gambar apa semua kan. Ni ya. Pergi kat Masjid Besi Putrajaya tu, angkat gaun je kat dinding. Haji tu ambil wuduk tu dah 8 kali pasal muka tu. Outdoor tu yang mustahak kat dia. Aduh, pening bala kan. Ya. Yang seronok tu lah. Nanti yang datang apa-apa tu. Yang dah kahwin, lepas 2 minggu dia balik kerja balik. So, macam mana kahwin? Okey tak? Okey lah. Macam tu je. Tak ada yang saya tanya, ya Allah, kenapa aku tak kahwin pada dulu? Ya Allah. Tak ada. Jangan nak bohong. Mana? Nak lelaki. Cuma tanya lelaki. Macam mana nak kahwin? Macam tu lah. Lepas 10-20 tahun masih lagi dengar ayat tu. Aku tak faham dengan bini aku.